jadi kerajaan kalau bergerak solo? Macam mana nak jadi menteri? Kan? Itu dia punya, dia duk tengok daripada sudut tu saja yang mudah. Tetapi saudara-saudari, kita melihat bahawa mungkin kami ni tua sikit berbanding penggerak-penggerak parti bersama yang menjadi tulang belakang pada parti bersama, tetapi berbanding dengan ramai pimpinan parti-parti yang ada di Malaysia, kami ni muda sikit lah. Kan? Jadi kita meletakkan plan kita ni bukan tak habis-habis nak kejar, nak dapat kuasa semata-mata, tapi kita nak membina satu gerakan. Bila kita nak membina satu gerakan, dan dalam keadaan orang rasa politik kita ni politik pimai-pimai tangtu, kita nak meletakkan sesuatu yang baru, iaitu bersama, bergerak sendirian. Dan kalau kita menang pun, sebelum pilihan raya kita akan bergerak bersendirian. Jadi nak pergi mana-mana kursi kita tidak ada masalah. Nak pergi 222 kursi itu mungkin tidaklah, kan, dalam pilihan raya umum yang akan datang. Tetapi kita akan memilih kursi yang kita rasa winnable, ataupun ada potensi untuk tunjuk prestasi yang baik paling kurang. Selepas pilihan raya mereka tanya lagi. Sebab kita tengok macam 2022 tidak ada yang ada majoriti. Katakanlah kita dapat 15, dapat 20 kerusi. Ada parti-parti lain ini dia short 15 atau 20 kerusi untuk memerintah, untuk menjadi Perdana Menteri. Tentulah kita ni akan jadi gadis yang paling cantik di Malaysia. Kan, ramai yang datang masuk meminang. Tetapi kita pun tidak akan berminat nak bersama sesiapa. Kalau mereka cuba juga, katakan PH, mungkin PH plus BN, ataupun BN plus PN. Dia nak cari kita akan letak syarat-syarat yang sangat susah. Misalnya, PM kena kurangkan kuasa di jawatan Perdana Menteri itu untuk dilepaskan banyak kepada Parlimen, misalnya. Peruntukan kena bagi semua, kena ada akta dulu. Ismail Sabri buat, tapi Ismail Sabri buat sebab waktu tu dia pun tak cukup jumlah. Jadi dia pun kata okey, kita akan bagi peruntukan semua. Maka pembangkang pun tak lawan dia pada waktu itu. Kita minta kena ada satu akta, sebab sekarang peruntukan untuk ahli parlimen ni atas budi bicara Perdana Menteri. Pembangkang tak dapat. Bila kita jadi pembangkang kita bising, bila kita jadi kerajaan kita pun buat benda yang sama. Kan? Sampai hari ni kita tengok Wong Chen dengan Chen Chung, Chen Chung orang Pahang dulu tu, dua-dua orang PKR. Tapi sebab dia nampak ada iras-iras kuning tu, dia pun tak boleh belanja dia punya duit. Parti sendiri masih lagi memerintah. Jadi itu pun kita kata tak payah, kita nak buat reform. Macam-macam mungkin syarat yang kita letak dan sebagainya, tapi kita yakinlah kebanyakan parti yang ada tu, parti-parti dinosaur ni, dia tidak akan terima syarat ni. Saya ingat DAP pun lebih baik, dia kata baiklah kita bergabung dengan PAS buat kerajaan, daripada nak berurusan dengan parti kancil ni, susah sangat. Tapi yang paling penting saudara-saudara ialah kita nak tawarkan satu alternatif yang betul, pilihan yang betul. Walaupun kita ada 15-20 ahli parlimen, kita pembangkang. Baru-baru ini kalau kita tengok selepas pemilihan PKR, ada 10 ahli parlimen PKR ni secara konsisten yang dapat mengambil pendirian dan menggagalkan tindak tanduk kerajaan. Ketika mana parti pembangkang Perikatan Nasional ada 74 tak dapat buat apa-apa, ataupun tak bersuara soal kehakiman, soal reform untuk jawatan peguam negara dan juga pendakwa raya dan sebagainya. Dengan 10 orang ini saja, walaupun kecil daripada 222, tapi kita dapat menggagalkan beberapa langkah-langkah yang nak diambil oleh kerajaan. Jadi saudara-saudari dan saya hormati sekalian, inilah politik, budaya politik baru yang kami nak bawa. Dan kita merasakan market utama kita ialah di kalangan anak-anak muda. 2018 dulu kita menjanjikan pengundi-pengundi 18 tahun untuk dapat kuasa mengundi. Alhamdulillah reformasi itu berlaku. Pada pilihan raya umum yang lepas, kita tengok ramai di kalangan anak-anak muda Melayu ni banyak menyokong Perikatan Nasional. Tetapi saya yakin kalau kita tanya generasi itu, bukan sebab
mereka ni totok kepada PN dan sebagainya, tapi mungkin mereka lihat konten yang ada dalam waktu itu dalam TikTok dan sebagainya yang relevan untuk generasi ini, mereka tengok banyak daripada PN. Mungkin juga mereka merasakan bahawa PN lebih dekat dengan mereka dan sebagainya. Tetapi mereka frust pada hari ini bila melihat tidak ada benda yang betul-betul relevan tentang generasi mereka. Banyak dasar-dasar yang dibuat tidak address isu-isu yang melibatkan anak-anak muda. Saya bagi satu perbandingan yang saya ingat sangat relevan untuk orang Pahang. Pahang ni ialah negeri Allahyarham Tun Razak. Felda pun banyak yang antara inisiatif Tun Razak. Sebagaimana disebut, Felda ini antara plan ataupun dasar yang mendapat pengiktirafan di peringkat antarabangsa. Hasil daripada dasar tersebut, kita dapat lihat perkembangan ataupun pembangunan dari segi untuk memerangi kemiskinan, untuk membuka tanah dan sebagainya, yang memberi impak yang sangat besar kepada negara. Tapi itu relevan puluhan tahun yang lepas. Pada waktu itu tanah banyak, orang tak ramai dan sebagainya. Tetapi ini membuktikan sekiranya dasar-dasar betul dibuat oleh pihak kerajaan. Antara dasar besar juga yang dibuat oleh Tun Razak ialah pendidikan. Malaysia ialah antara negara yang sangat menitik beratkan pendidikan. Dari segi pelaburan yang dibelanjakan, lebih-lebih lagi selepas dasar ekonomi baru, yang mana sekolah asrama dibina dengan banyak, pelajar-pelajar dihantar ke luar negara, universiti dibina dan sebagainya, sehingga kita mempunyai kelas menengah yang sangat besar. Kesan dia sampai ke hari ini. Ayah saya penjawat awam, dia memang sempat bekerja dengan Allahyarham Tun Razak dan dia tengok sendiri bagaimana Tun Razak dia akan dapat feedback daripada penjawat awam yang muda. Dia tidak ada masalah, dia akan panggil masuk kereta nak pergi ke Felda dan sebagainya. Dia akan bercakap, dapatkan pandangan. Dia bukan ikut protokol semata-mata. Jadi apa yang saya nak tekankan, kalau ada dasar betul yang dibuat oleh kerajaan, kesan dia kepada negara itu sangat besar. Tapi kita telah ada banyak tahun-tahun yang hilang. Daripada 1MDB-nya sampailah ke hari ini, kita tengok negara kita semakin banyak, kita semakin ketinggalan. Betul daripada angka-angka yang kita dengar tadi, Dr. Rais sebut tentang Zafrul, dia akan cerita pasal pelaburan, berbilion-bilion masuk. Kita tengok daripada segi ekonomi, pertumbuhan ekonomi nampak gah. Tetapi persoalannya sejauh mana ia diterjemahkan kepada orang biasa. Orang di Kuantan, orang di Temerloh, orang di Jerantut. Adakah mereka merasa perkara tersebut? Adakah kita sedar bahawa sehingga hari ini, walaupun Malaysia ini merupakan negara yang sangat daripada segi tanah kita dan penduduk kita agak mewah, sebab penduduk kita banding dengan Indonesia, banding dengan Filipina, kita ada penduduk yang kecil, tanah kita banyak, tetapi sampai hari ini kita punya food security ialah sangat-sangat rendah. Kita terasa perkara ini apabila COVID, kerana banyak beras pun kita import, makanan-makanan asas kita import. Jadi ini, saudara dan saudari, menunjukkan apa yang kita perlu lihat ke depan. Kalau kita bercakap tentang masa depan, ini antara perkara yang perlu ditekankan, dan Pahang mempunyai potensi besar kalau kita bercakap tentang soal pertanian, sebab Pahang ini negeri yang sangat besar. Jadi kita kena buat dasar-dasar yang relevan untuk hari ini. Satu lagi isu besar, Rafizi selalu sebut, ialah tentang negara kita menjadi negara menua. Bermaksud, kita pun tahu orang keluarga semakin kecil, anak-anak semakin sikit. Orang pada masa yang sama hidup semakin lama. Macam Alhamdulillah, ayah saya 96 tahun, mak saya 86 tahun. Ayah saya, dia jenaka dulu, dia kata dia pencen, waktu zaman tu pencen 55. Dia kata dah sampai 80 tu dia dah lebih untung dia daripada kerajaan, daripada apa dia sumbang kepada kerajaan. Jadi ini antara dilema yang kita hadapi, sebab orang hidup makin lama, anak makin sikit. Jadi macam mana kita nak menyara generasi
yang menua ini. Kita semua akan sampai ke generasi tersebut. Saya pun tak payah cakap banyak, anak saya seorang. Saya 5 adik-beradik, anak seorang. Rafizi pun anak seorang. Jadi ini akan jadi, kalau bila anak seorang, mak, ayah, anak seorang. Itu maksudnya dia satu, dari segi ekonomi, dia bukan perkara yang mudah untuk diselesaikan. Maknanya anak tu dia kena menanggung dua yang berada di atas, mak dan ayahnya. Jadi ini persoalan-persoalan yang tidak dijawab hari ini. Orang yang memerintah pada hari ini masih lagi bercakap tentang soal sama, tentang harga minyak, tentang diesel, tentang ini. Betul, ada kesan dia, tetapi kalau dilihat hanya dari segi populis, sebab pilihan raya menjelang dan sebagainya, dia tidak menyelesaikan masalah jangka masa panjang. Sebab apa? Kebanyakan mereka yang berada di atas parti-parti politik hari ini ialah orang yang dah pun senior. Dia duk fikir macam mana nak menang pilihan raya yang akan datang. Dia tak fikir tentang masa depan anak cucu kita. Tidak. Kan? Dia kata, apa tu zaman aku dah tak ada dah. Buat apa kita nak fikir? Jadi, kehadiran parti bersama ialah untuk bercakap tentang soal-soal yang susah. Bukan mudah perkara ini, tetapi saya yakin inilah isu yang nak dijawab. Bagaimana soal gaji dan upah. Kita bercakap dulu, sebenarnya orang bertanya, apa kamu buat dulu zaman kerajaan? Kita cuba buat. Contohnya soal gaji, bukan hanya gaji minimum, sebab gaji minimum ni gaji lantai. Banyak manfaat kepada pekerja asing. Tetapi kita juga bercakap dulu tentang gaji progresif. Tetapi kerajaan hanya buat pada kadar yang kecil. Sebab kita tahu soal gaji ini adalah soal paling utama di negara kita, yang untuk memastikan bagaimana kelangsungan hidup ramai rakyat kita. Sebab majoriti besar rakyat ialah mereka yang kerja makan gaji. Kalau soal itu tidak selesai, anak-anak kita akan buat kerja apa? Kalau di KL, mereka akan buat kerja Grab. Ya, mereka akan buat kerja Food Panda. Dia tidak akan, yang mungkin dia punya hasil dia boleh dapat kalau kat KL sebulan 3-4 ribu, bunyi dia syok. Tetapi dia tidak ada kemahiran apa-apa. Kemahiran dia bawa motor. Kadang-kadang saya ada seorang sahabat, ayah dia polis. Dia tua sikit lah, bayar saya lebih kurang. Dia kata sebab family dia sederhana, pegawai polis peringkat bawah. Jadi sebab dia lahir sebelum adanya e-hailing ataupun food rider semua ni, maka dia dapat belajar juga sampai ke college, teruskan ni sampai dia dapat bekerja dalam sektor swasta, jadi CEO dan sebagainya. Adik-adik dia kerja bawa Grab. Sebab apa? Bila umur 17-18, you habis belajar, you tengok boleh dapat 3-4 ribu sebulan. Siapa tak syok? Tapi dia tak pergi belajar lah. Dia terus pergi kerja buat benda itu. Dan ini menjadi masalah untuk anak-anak muda kita yang melihat itu sebagai satu jalan pintas. Jadi saudara dan saudari yang saya hormati sekalian, dalam keadaan kita berdepan soal serius ini, orang tengok parti-parti politik yang ada ini tidak berminat nak bercakap soal ni. Yang mereka berminat ialah untuk menjadi popular, bagi gula-gula untuk rakyat, memainkan sentimen kaum dan agama supaya kita bermusuh dan mereka terus dapat kuasa. Tetapi isu sebenar yang bukan soal kaum tetapi soal rakyat tidak dapat diselesaikan. Pada masa yang sama, ketika mana dulu kita berteriak untuk, tadi macam Dr. Rais, dia syok lah sebab dia dulu parti lain kan. Dia kata ketika mana orang syok berteriak reformasi dan sebagainya, bila dapat kuasa, tiba-tiba reformasi tu tak apa, kita buat pelan-pelan dulu. Lepas tu dia bisik, dia kata kita tak boleh buat reformasi ni sebab UMNO ada dalam parti, dalam kerajaan. Sebab kita ada GPS. Tapi saudara dan saudari, banyak hal bukan soal UMNO atau GPS yang tak bagi buat reformasi ni. Kita sendiri yang tak nak buat bila dah ada kuasa. Jadi itulah yang buat orang sekarang kan, dia tengok TV, bila duk cakap sakau lagi, duk cakap lagi reformasi, duk cakap lagi tata kelola, dah jadi Perdana Menteri, dah ada kuasa. Azam Baki pun lambat nak selesai isu Azam Baki tu. Kalau tak ada demo, tak ada apa, takkan selesai isu Azam Baki tu. Dan masih lagi banyak benda tak terjawab. Orang akan gelak dan ketawa kat kita. Maka atas dasar itu, saudara-saudara, kami ambil langkah untuk buat parti bersama. Bukan satu langkah yang mudah, tapi kalau dulu kita boleh buat kerja gila,
waktu reformasi dulu, betul-betul zaman 98, 99, kerana kita yakin kita nak buat perubahan, kita yakin kita nak buat satu wadah politik yang baharu, maka kami merasakan kita kena buat perkara yang sama bila wadah yang lama itu dah tak boleh pakai. Betul atau tidak? Itu keyakinan kami, insya-Allah. Sebab kalau lah kita semata-mata nak jadi menteri, nak jadi Perdana Menteri 1998, 99, kita takkan pilih platform ini. Baik je kita masuk UMNO, kan? Itu jalan lebih mudah, tak payah pergi demo, tak payah pergi masuk lockup dan sebagainya, kan? Itu jalan yang lebih direct nak dapat kuasa. Tapi sebab kita tahu kita kuasa itu tak salah, kita nak buat dasar-dasar yang kita cakap tu semua perlu kuasa, kan? Tetapi kita nak buat perkara itu dengan cara yang betul. Kuasa itu bukan untuk memperkayakan diri kita, tetapi kuasa itu kita guna untuk menyelamatkan Malaysia untuk anak-anak kita, insya-Allah. Ya, itu tujuan kita. Jadi saya harap saudara-saudari dapat sebarkan lagi mesej kepada yang muda, dapat kongsikan konten kita yang online, yang ada di TikTok, ada di Instagram dan sebagainya, dapat tarik lebih ramai anak-anak muda untuk bersama. Sebab kali ini yang mudah sedikit ni berbanding 1998, 99. Saya tengok malam ni pun ramai juga yang senior-senior. Macam saya dulu di sekolah, waktu itu ada orang akan datang, dia akan bagi risalah yang dia print daripada laman web, dia print, dia edar kat kita. Tapi waktu tu internet tak meluas. Waktu tu handphone pun tak ramai ada. Kalau ada pun boleh baca SMS je. Tapi sekarang teknologi dah sangat hebat, ya, dengan adanya macam malam ini, ya, orang boleh pilih. Sebelum tengok bola boleh tengok dulu jelajah kancil dan sebagainya. Kita dah boleh, walaupun ada pelbagai kekangan, kita berdepan nak buat event dan sebagainya, tetapi kita boleh menyampaikan mesej secara digital. Jadi yang kita harap kepada anda semua, dapat sebar luaskan lagi. Ya, mungkin tak semua sempat nak datang secara fizikal, supaya mereka dapat tahu apa yang bersama buat. Kita boleh pergi register sebagai ahli. Nak jadi calon pun, ya, Pahang ni negeri yang besar, siapa nak jadi calon boleh pergi jadi ahli dulu, kemudian boleh register untuk menjadi calon. Terbuka, tidak ada masalah, tak payah pakai kabel pun, terus pergi dekat website parti. Kita nak galakkan lebih ramai orang untuk turut serta dalam parti bersama. Ini bukan parti serpihan mana-mana parti. Kita ada ramai, sebenarnya majoriti dalam parti ini ialah orang yang tidak pernah ada parti. Kita ada daripada PKR 25-26%, tapi kita ada 15% daripada parti-parti Melayu, UMNO, PAS, Bersatu, Amanah. Dan kita ada juga daripada parti-parti yang lain. Jadi kita jemput anda semua turut serta beramai-ramai, dan insya-Allah yang kita pastikan struktur parti bersama ini lebih dekat dengan ahlinya, lebih relevan dengan keperluan ahlinya. Kita tidak ada protokol, tidak ada apa. Yang kita fokus ialah bagaimana kita nak bina satu gerakan yang mampu menggerakkan semua rakyat Malaysia untuk mengubah negara ini, insya-Allah. Sekian, saya dengan ini ingin menjemput saudara Rafizi Ramli untuk meneruskan acara pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi